Apa khabar geng? Mat dari channel Sembang Spana. Kalau korang ada air boleh kita minum sekali. Aku rasa macam tak shock sangat sebab aku rasa dah beberapa kali dah beberapa video aku sebelum ni macam aku asyik benda yang tak recommend. Tapi video aku tak adalah banyak sangat, rasa macam baru 4 video rasanya kan. Tapi aku beritahu awal ini pun satu alat yang aku tak recommend korang beli. Mula-mula asalnya aku nak review barang lain, tapi sebab ada berlaku sesuatu lah dekat alat ni baru-baru ni, jadi aku review alat ni. Okay, ini ialah soldering iron kit dari jenama United. Dia punya part number dia ialah USK2020. Ini pakai bateri, nampak situ lithium ion. Okay, aku beli ni dari van Spana tu kan, dia datang bengkel lama aku dulu. So aku beli ni, kalau aku tengok dekat website dia dululah, sekarang tak pasti berapa, RM540. So masa aku beli benda ni dekat website dia harga RM540 untuk set ni, tapi aku beli daripada van diorang RM450 dapat percuma lampu ni. Okay, lampu ni pada waktu tu aku tengok nilai dia RM180. Tapi lampu ni aku tak nak sentuh dulu lah, nanti aku review lain kali. So pasal soldering iron ni, okay, aku beli sebab okey lah, aku rasa macam banyak kali aku cakap, dan aku rasa korang akan dengar lagi benda ni aku cakap pada masa akan datang. Tapi aku rasa cakap juga, soldering iron ni antara benda yang aku minat. Jadi aku ada banyak soldering iron, macam-macam style. Aku biasanya suka yang jenis gas, tapi gas mahal tau. So bila kau guna dekat kereta customer, kereta pelanggan, gas ni banyak habis duit jugalah. So aku rasa macam okay, aku nak beli bateri sebab aku nak jimat kan. So bila aku charge, aku pakai bos aku yang bayar bil elektrik. Okay, so dalam set ni dia ada soldering iron dia. Okay, ada solder, rosin core, kabel charger dipakai micro USB. Okay, micro USB, nampak? Tapi korang tahulah bentuk micro USB macam mana kan. Kemudian ada, sekejap aku balut kejap kabel ni. Ada stand, okay, yang mana aku jangan guna dia macam stand buat nyamuk sikit. Lipat ni, so boleh letak lah punya iron. Macam ni lah. Yang mana aku tak pernah pakai pun. Kemudian dia bagi 3 tip. Ada tip ni, pencil cone. Kemudian macam flathead screwdriver ni, dan satu lagi untuk heat shrink. Okay, kemudian yang last dia bagi ialah wire brush, brush wool untuk bersihkan soldering tip ni lah. So okay, apa yang aku suka pasal iron ni kan, okay, tak banyak lah. Terus terang tak banyak benda aku suka. Pertama, dia portable, tapi portability ni pun sesuatu yang kau boleh dapat daripada jenis gas. Cuma nice sikit sebab dia tak ada macam bara api ke apa keluar daripada iron ni, sebab bateri. Lepas tu satu lagi, sebab aku tak payah beli gas, aku rasa 2 tu je kelebihan dia. Yang lain semua aku tak suka. Okay,
Okay, pertama ialah aku tak tahu nak start dari mana. Tapi benda ni kan, kenapa aku tak suka. Pertama ialah dia cas lama tau. Dia cas tak silap aku 3.5 jam hingga ke 4 jam. Dan dia boleh digunakan selama, kalau ikut kertas dia, brochure itu 35 minit untuk solder, dan 25 minit untuk fungsi heat shrink ni. So aku tinggal kat bengkel kan. So bila tinggal kat bengkel, kadang-kadang ada kawan-kawan aku yang pakai, lepas tu dia orang tak cas balik. Lepas tu bila sampai masa aku nak pakai, tak ada bateri, so cas dia terlampau lama lah berbanding pada gas. Kau ambil tong gas ni, isi dah penuh kan, berapa saat je dah penuh. So aku tak suka pasal tu lah. Kemudian aku tak suka juga, dia ada ni tau, 2 kali switch. Okay, kau tengok ni. Pertama, engkau kena tolak dulu switch ni, kemudian kau kena tekan. Nampak lampu ni menyala, lampu LED ni. Okay, maksudnya baru dia panas, barulah dia memanaskan tip ni. Kemudian kenapa aku tak suka, sebab lama-lama penat tau tangan nak tahan macam ni. Memang penat. Dan kalau kau lepas, jadi terus akan start sejuk balik. So apa yang aku buat ialah, aku akan guna electrical tape, tape hitam ataupun masking tape ke apa-apa untuk tahan. Tapi terus terang, dia kalau kau biar tu macam cepat pula habis bateri sebenarnya. Okay, satu lagi kelebihan dia, aku lupa, dia panas agak cepat lah. Dalam brochure kata 10 saat, tapi dia lambat sikit. Aku rasa beberapa saat, lambat sikit lah kot, mungkin 12 saat macam tu. Tapi boleh lah kira 10 saat lah. Okay, so ni penutup dia. Dia kalau macam tu, kalau on ni, kau dah on kan, sebelum kau pasang, dia akan tolak balik kau punya tu switch. Kemudian kenapa tadi aku cakap ada sesuatu yang terjadi pasal air ni. Okay, so air ni aku tinggal dekat bengkel. Apa yang jadi ialah tip dia ni rosak. Okay, tip ni dah tak boleh panas dah. So aku ada sedikit tip, tapi aku rasa macam, terus terang, pengalaman aku dengan alat ni pun tak menyenangkan. Aku tak suka air ni. So aku rasa macam aku balik rumah je lah, malas nak kat bengkel lagi. So itu ceritanya. So aku ada satu lagi tip ni kan, tapi tip yang ni dah tak panas dah. So tak tahan lah, sebab tip dia rosak cepat sangat. Dan masa aku, cepat tak cepat tu dah berapa tahun juga lah aku pakai. Tapi itulah. Lepas tu satu lagi, dia punya function heat shrink ni kan, dia tak cukup panas tau. Sekejap nanti dia akan merah menyala. Tapi dia tak cukup panas untuk tu. Tak ada bateri ke apa. Tu memang dah rosak. Okay, dia akan menyala. So dia tak cukup panas lah. Kalau kau macam pakai gas tu, memang dia panas untuk, memang boleh kata terlalu panas macam dia untuk apa orang kata kecutkan heat shrink. Yang ni tak berapa panas. So aku rasa macam tak ada apa sangat nak cakap. Sebenarnya pasal set ni, bateri dia tak tahan berapa lama kan? Dia masalah dia bila orang guna, lepas tu tak cas balik. So aku menyampah sikit, menyampah banyak jugalah bila orang guna tapi tak cas. So bila aku nak guna, time aku nak guna, bateri habis tapi nak cas lama. So aku menyampah pasal cas lama tu kan. Kemudian tips dia tak tahan. Satu lagi sebab aku ingat, dia tak panas sangat lah. Dia terus terang, kau boleh solder memang wire yang kecil je, halu-halu je. Aku rasa macam paling besar mungkin 16 gauge kot. So biasanya kau boleh solder wire sensor je lah. Nak solder wire susah, wire lampu ke apa, dia dah wire apa, mengalami kesukaran lah. So
Kalau wire kipas jangan mimpi lah nak pakai ni. So harga pun mahal. So aku akan cakap benda ni jangan beli. Okay, aku cuma fikir jap kalau ada benda lain aku nak cakap. Tip dia rosak, heat shrink tak panas, bateri charge lama, bateri tak tahan lama. Switch dia tak panas. Aku rasa macam tak ada apa lah kot. So tu je lah review aku kali ni. Aku rasa review ni boleh pendek lagi, tapi itulah aku malas nak laju-laju sangat. Okay, jangan lupa komen. Okay, terima kasih menonton.